Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Assalamualaikum tuan-puan. Moga video ni memberi manfaat pada tuan-puan yang berhasrat untuk menambah nilai aktiviti komuniti setempat. Antara persamaan anak gelanggang dengan pusat dan gelanggang-gelanggang yang ada dekat Malaysia, pertama, setiap tahun kita akan menganjurkan aktiviti sesi ujian. Ujian ni kita akan buat pada hujung tahun, dan tempat kebiasaan ni adalah Dataran Hikmah di Seri Semi Abim. Right? Setiap tahun bila mana anak dia berlatih berulang-ulang kali, kita akan buat ujian. Ujian ini melibatkan beberapa tahap-tahap tertentu, pelajaran yang tertentu lah. Bersama guru latih pusat. Right? Kemudian seterusnya, sebelum mengikuti ujian, setiap tahun anak dia akan dipelawa mengikuti majlis pelimau. Pelimau ini ataupun dipanggil sebagai majlis pengenalan. Maklumat yang ini yang penting untuk anak anda hadir, dan ia merupakan prasyarat untuk ikut ujian. Istimewanya majlis pengenalan ini ia akan disampaikan oleh waris mutlak sendiri, yakni Yang Mulia Tok Guru Tuah, yang paling sulung antara 5 beradik, yang adalah pusaka gayung ataupun pucuk pimpinan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Ia perlu ada hari sekali seumur hidup. Dia lebih kepada simbolik kepada kita minta izin kepada guru untuk belajar pelajaran pusaka gayung. Dengan izin guru, barulah anak anda akan mudah dapat pelajari pelajaran gayung tu nanti, insya-Allah. Ini andai kata ada timbul sebarang kekeliruan, boleh terus berhubung dengan saya, insya-Allah. Kita akan bantu tuan-puan. Kita akan rungkai satu persoalan tu, keliruan tu satu persatu, insya-Allah.